pada saya ia satu investment yang sangat berbaloi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya Ahmad Fazril bin Ramli. Saya Setiausaha Majlis Daerah Greek Perak. Okey, apa yang saya dapat daripada program Speak with Confident ini adalah bagaimana saya sebagai seorang ketua jabatan ingin menyampaikan segala maklumat ataupun dari segi penyampaian yang lebih berkesan kepada pegawai-pegawai dan juga kaki tangan saya. Di samping itu, saya juga dapat mempelajari how to manage apa yang saya nak cakap dan saya membina keyakinan diri saya. Okey, kalau kata ada orang yang ada masalah dalam bercakap, saya sarankan untuk mereka hadir ke program-program seperti ini kerana program-program ini seperti ini sangat baik untuk membina keyakinan diri seseorang untuk memberi sesuatu ucapan dan juga untuk bercakap lah. Okey, kepada mereka-mereka di luar sana, saya dengan berbesar hati menjemput tuan-tuan untuk hadir ke seminar-seminar yang dianjurkan seperti seminar Speak with Confident ini, yang mana sebenarnya adalah satu program yang dapat memberi tambah nilai kepada diri tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pada saya ia satu investment yang sangat berbaloi. Okey, saya amat berharap seminar-seminar seperti ini, sama ada seminar Speak with Confident atau yang sebagainya yang yang ada similaritinya, perlu diadakan selalu, perlu diadakan kerap dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan, yang mana saya nampak program-program seperti ini ia dapat menambah value kepada pegawai-pegawai kerajaan, yang mana yang kita nampak sebelum-sebelum ini mungkin kita nampak ia agak kurang. Jadi pada saya program-program seperti ini perlu diadakan kerap supaya kita boleh hasilkan pegawai-pegawai di negeri Perak, pegawai-pegawai yang berkualiti.